membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 29 Mei 2025. Langkah kecil. Lukas bab 24 ayat 44 hingga 53. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkara-perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur pasti akan berlaku." Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Dia berkata lagi, "Demikianlah yang tersurat, bahawa Kristus harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga, dan perkabaran tentang pertaubatan dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi namanya kepada semua bangsa, mulai di Yerusalem. Kamulah saksi segala perkara ini. Dan aku akan mengurniakan pemberian yang dijanjikan Bapa-Ku kepadamu. Tetapi, tunggulah di kota ini sehingga kamu diperlengkap dengan kuasa dari tempat tinggi." Kemudian Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sehingga Betania. Di situ dia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Ketika dia memberkati mereka, dia diangkat ke syurga lalu meninggalkan mereka. Murid-muridnya menyembahnya dan kembali ke Yerusalem dengan penuh kegembiraan. Mereka menumpukan masa di bait suci untuk memuji Allah. Saya berfikir mengapa Yesus menyuruh para muridnya berjalan dari kota dan mendaki Bukit Zaitun ke Betania. Saya boleh memikirkan satu sebab praktikal mengapa mereka berbuat demikian. Mungkin Yesus tidak mahu kenaikannya ke syurga di tengah-tengah Yerusalem disaksikan oleh semua orang. Tetapi ada kemungkinan yang lain juga. Yesus menghantar mereka ke dunia untuk mengkabarkan berita Injil kepada setiap manusia. Mereka akan memberitahu seluruh dunia bahawa Tuhan sendiri telah turun ke dunia kita sebagai manusia, hidup, menderita dan mati di atas kayu salib demi kita, iaitu untuk membebaskan kita daripada kuasa kejahatan. Ini adalah sebuah kerja yang sangat besar dan luas. Sekarang, Yesus yang telah bangkit dari kematian dan akan kembali kepada Tuhan Bapa kelihatan mengajar mereka untuk memulakan penginjilan. Kamu boleh anggap Yesus membantu mereka mengambil langkah pertama yang kecil untuk keluar dari Yerusalem ke dunia. Mereka kembali ke Yerusalem selepas Yesus naik ke syurga untuk menunggu ketibaan Roh Kudus sebelum penginjilan boleh bermula. Yerusalem adalah pusat mereka masa ini. Kita juga mempunyai tempat yang selesa seperti rumah kita di mana Tuhan membantu kita membesar dan menjadi matang. Akan tetapi kita tidak boleh tinggal di sana selama-lamanya, ya? Yesus datang kepada kita juga dalam kehidupan seharian dan membantu kita mengambil langkah kecil ke alam misi Tuhan. Apabila kita bergerak keluar dari zon selesa, kita melakukannya dengan pimpinan Yesus dan dorongan Roh Kudus. Inilah Tuhan yang bekerja melalui kita supaya apa yang kita lakukan bukanlah dari usaha diri kita tetapi dari Tuhan. Kita berdoa, "Tuhan, apabila Engkau memanggil saya untuk melakukan sesuatu yang saya merasa tidak selesa, pimpinlah saya dan biarlah saya berjalan mengikut langkah-Mu supaya saya tahu apa yang harus dilakukan." Amin.